Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin ya dari kami seluruh keluarga. Kan sambutan Hari Raya dekat Malaysia ni Alhamdulillah boleh dikatakan meriah. Jadi mestilah menjadi tanda persoalan kepada orang dari negara-negara jiran dan selebih-lebihnya ya. Macam salah satu contohnya ada akak ni. Okey, akak. First, nama Siti DXY saya panggil akak lah ya. Akak, kalau berita yang akak dapat tu bukan berita tahun ni kak. Tu berita tahun lepas. Tahun 2024 bulan Januari. Kita raya tahun 2025 bulan Mac. Okay, so berita tu dah lama ya. Kalau kakak terkejut tak apa. Saya tahu mungkin kakak rasa tertanya-tanya gitu kan. Rasa macam tertanya-tanya. Kenapa? Kenapa meriah sangat? Diorang ni mana diorang dapat duit? Mungkin kakak berfikir macam tu. It's okay. Hari ni dekat video ni saya akan bagi tahu. Macam saya sendiri, kalau raya duduk kampung, raya kat kampung dah, that's mean kan dah tak balik kampung lain dah. So, jimat sikit, tak payahlah duk fikir pasal tashinku. Tashinku macam kad tu lah kan. Kad tu kan kita kena isi debit dia sekali. Lepas tu, minyak apa semua tu tidak. Lain lah kalau saya nak bercuti kat belah-belah selatan ke apa yang tu lain cerita lah. Macam tahun ni, diorang semua beraya kat rumah nenek saya, rumah mak saya. Jadi, saya dah tak payah keluarkan sebarang modal sebab saya memang tinggal dengan diorang. Dan yang tak tinggal, yang diorang balik tu selalunya memang contohlah sekarang kita habis raya dah kan. Hari raya kedua, maybe seminggu lepas tu kita habis raya dah. Start dari itulah kita orang akan buat budgeting. Okey, akan simpan duit. Sebulan 100, sebulan 200. Yang ni duit untuk raya tahun depan. Jadi bila nak dekat raya kan, nak dekat raya, first kerajaan akan main bagi bantuan. Macam tahun ni pun ada bantuan STR lah. Apa benda bantuan yang beli barang dapur. Semua tu segala jenis. Banyak sangat bantuan yang kerajaan bagi. Okey, jadi duit tu kami dapat gunakan untuk beli barang. Untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Duit yang kita kumpul dari tahun lepas tu. Contohnya dari tahun lepas punya sampai kat tahun ni. Yang tu pun maybe kalau setiap bulan kita kumpul 200 pun dah berapa dah tu, dekat 1,000 dah kan. Kami beli baju raya, beli kuih raya, beli mercun. Okey? Macam tu. Dia macam tu sebenarnya. Bukan kami pinjam dekat bank semata-mata kami nak hari raya yang meriah. Tidak. Kami ada duit kami sendiri. And then ada yang macam setengah kilang kan. Setengah kilang dia akan bagi duit raya. Duit raya pun ada 100, 200 macam tu. Jadi memang Alhamdulillah boleh dikatakan banyak jugalah ya duit raya yang terkumpul. Hasil sementara nak tunggu raya yang ini belum termasuklah total duit raya yang orang bagi, mak kita bagi. Sekarang kita dah besar tak dapat lah. Cuma yang budak-budak yang tu dan cerita sekarang ni, macam kita besar dah tak ada lah. Yang tu, jadi kami ni memang ada duit sendiri. Gaji masuk, bantuan masuk, duit raya dari bos masuk, duit raya dari kadang-kadang ada setengah ni kan. Kat tempat kerja kita tu bukan ada bot saja, ada lah leader apa semua tu ya. Tu dia orang pun bagi kita duit. Jadi duit kita ni terkumpul. Bila duit tu semua dah terkumpul, duit budgeting kita, duit tabung kita, semua ni kita dah kumpul, kita ambil ke semua duit tu. Kemudian kita gunakan untuk beli barang persiapan hari raya. Bukan kami pinjam. Berita yang kakak tengok tu pun berita tahun lepas. Okey, bukan berita tahun ni. Berita tahun lepas pun bukan berita tahun raya tahun lepas. Tetapi berita awal tahun-tahun lepas. Tahun lepas kita raya bulan berapa? Kita tak raya lagi bulan Januari. Tak lagi kakak. Belum lagi. Jadi kakak salah maklumat tu kakak. Okey, selepas ni kalau kakak rasa nak cakap pasal sebarang berita pun, kakak pastikan tengok dulu berita tu sahih ke tidak. Kalau berita tu tak sahih, sebaiknya kakak tak payah cakap pasal berita tu. Okey, kakak make sure dulu berita tu sahih. Ya, mungkin kat negara kakak orang ni kaya-kaya kan, tak apa, tak semua orang di satu negara tu semuanya orang kaya, tidak. Dekat US pun ada je orang yang kita kata sederhana. Jadi kita tak bolehlah kata macam tu. Mungkin orang kat negara kakak tu bukan semua, setengahnya kaya. Jadi macam tu juga anak kat Malaysia. Tapi kami tak ada dah sampai time nak beraya tu kami pinjam dekat bank tak. Bukan. Tiba-tiba Thailand pula.
Tak adalah. Jadi kat sini saya bagi tahu ya kepada kakak. Luculah bila saya baca komen kakak tu. Tapi lucu-lucu tu memang saya teringat. It's okay. Maybe dia salah faham. Jadi kalau dia salah faham, kita dah perbetulkan lah ya. Jadi lepas ni tak mau lah ya cakap pasal ni lagi. Orang Malaysia ni, kan, diorang boleh mercun ni pun dekat beratus-ratus, okay? Diorang macam bakar duit, okay? Selalu guna caption, bakar duit. Tapi bukan kami bakar ambil duit, bakar kat. Tapi bukan. Kami boleh mercun. Boleh mercun. Macam saya boleh mercun dekat 100 lebih. 100 je. Tapi jiran-jiran saya semua tu beratus-ratus, 300 pun ada yang beli. Memang malam raya tu kami kan memang tak tidur lah. Pukul 12 tu dah bom, 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 bom. InsyaAllah kejap lagi saya akan tunjuk video tu dekat korang. Sekejap lagi, sikit lagi time kita nak habis nanti kan. Sebelum habis tu tengok video tu dulu, okay? Jadi memang sangat-sangat seronok sebenarnya. Memang syok lah. Memang sangat-sangat seronok. Walaupun bakar duit, tapi bakar duit rasa macam ada manfaatnya. Sebab ialah kita bagi malam raya meriah. Malam hari kemenangan kita jadi meriah kan? Okey, jom kita tengok video ni dulu. Itulah sedikit sebanyak video. Sebenarnya memang lama start dari pukul 8 malam tu kan. Dengar takbir raya, dengar jugalah bunyi mercun-mercun ni. Okey, tapi ini bukan mana kami bakar duit. Orang jelas selalu guna istilah perkataan bakar duit, tapi tak, bakar duit macam ada manfaatnya. Sebab kita bagi malam raya tu lebih meriah, lebih seronok kan. Yang ni tak salah kot. Pendapat saya dah, semua orang ada pendapat masing-masing. Saya tak kisah. Yang tu lain-lain sebab, yelah macam tadi saya beritahu semua orang pendapat masing-masing. Masing-masing lah kan kiranya, okey? Jadi, okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Saya rasa apa yang saya bagi tahu kakak ni dan kepada yang lain-lain yang tidak tahu juga, ini bermanfaatnya untuk korang semua. Jadi, okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.